Ini nama dia ikan bilis mak-mak. Korang tengok berapa pekatnya saya punya ikan bilis ni. Tengok. Kamera boleh dekat sikit tak tengok? Okey, ini memang sebelum saya nak campur sambal, ini antara blend bawang merah, bawang putih dengan ikan bilis. Ikan bilis ni, so kalau korang nak betul-betul sambal tu pekat likat. Sebab tu kalau yang biasa makan dekat sini lah sambal saya kalau korang tengok dia pekat likat. Okey, kita tak banyak macam cair tak. Ni belum masuk sambal lagi Ini baru dia punya ikan bilis sahaja. So ikan bilis pun saya akan pakai grade yang baik, sebab saya nak mengekalkan rasa sambal mak-mak dia. Okay. So kalau korang minat nak tengok resepi saya punya macam mana pembuatan sambal mak-mak ni kan, kalau korang nak cuba komen nak, saya akan buat macam mana resepi nak rasa sambal mak-mak ni. Right. So tengok dekat-dekat sikit pekat tau. Nampak? Nanti kita akan campur dengan lada blender, air asam, dan ada lagi bahan-bahan yang membuatkan orang akan teringat-ingat akan sambal mak-mak saya. Okay guys, yang mana belum pernah datang tak kira lah, kalau korang ni duduk mana saja daripada Malaysia, Singapura, Brunei maupun Indonesia, jangan lupa singgah ke restoran nasi lemak Lobster. Okay, so tolong tekan button follow. Seandainya belum follow saya, support grow account saya. Okay. Dan last sekali, tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska king crab dengan sambal mak-mak? Cuba komen. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Sambal mak-mak. Sambal mak-mak